ini kita datang untuk meraihkan ataupun kita datang untuk bersama-sama dengan anak-anak asnaf dan juga anak yatim yang ada ramai dalam 40 orang lebih. Kita sampaikan juga sumbangan sedikit sumbangan daripada company dan juga daripada kutipan-kutipan daripada seluruh staf FGV Prodata. Staf Prodata ni semua pemurah. Dia orang semua menyumbang. Jadi kita bawa ke sini dan jadi kita bagi kepada anak-anak ni sebagai duit untuk hari raya dia orang Aidilfitri, dan juga kita bagilah sumbangan barangan saji, barangan FGV kepada pertubuhan asnaf ni lah, untuk dia orang dapat meneruskan saraan kepada anak-anak asnaf ni. Tepuk kasih sayang. Tepuk kasih sayang. Apa yang nampak di mata adalah kita datang dan menyantuni anak-anak ni lah, dan dia orang nampak gembira lah dengan apa yang kita sampaikan, dan kita juga membantu kepada macam tadi ayah haji tadi kan, untuk mendapatkan fund setiap bulan untuk menyara anak-anak ni bukan mudah. Jadi sikit sebanyak kita membantulah. Yang orang kata secara spiritualnya daripada Allah Ta'ala, definitely lah. Apa yang kita bagi, Allah akan balas balik. Sama ada di dunia dan pastinya di akhirat. Tambah-tambah bulan Ramadan ni. Lagi banyak. Saya rasa semua orang ada sifat perasaan untuk menyumbang. Jadi jangan tangguh. Kalau nak, terus buat. Kalau tak ada banyak, bagi sedikit. Jangan tak buat langsung. Ada RM1 bagi RM1, ada RM10, apa yang mampu, apa yang terdaya. Ada lebih, bagi lebih. InsyaAllah kita kena percaya benda ni. Mana banyak kita memberi, lagi banyak Allah akan pulangkan bagi kita. Okey? Itu saja. Terima kasih Encik Sam. Oh!